Esok hari Jumaat, di antara sunnah baginda Rasulullah SAW pada hari Jumaat iaitu membaca surah Kahfi. Kita nak selamatkan diri kita, kita nak selamatkan keluarga kita, maka bacalah surah Kahfi, kerana di dalam surah Kahfi ada intipati menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Hari ini akhir zaman terlalu banyak fitnah. Di dalam surah Kahfi menyebut 4 fitnah utama yang perlu kita elakkan dan moga Allah melindunginya. Yang pertama adalah fitnah agama. Allah menceritakan berkenaan tentang Ashabul Kahfi, bagaimana Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi daripada kezaliman dan juga fitnah agama mereka. Kedua adalah fitnah harta, bagaimana cerita berkenaan tentang 2 kebun. Seorang yang kaya sombong dengan harta, Allah lenyapkan harta itu sekelip mata sahaja. Yang ketiga adalah fitnah ilmu, cerita berkenaan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Yang terakhir, fitnah berkenaan tentang kuasa, bagaimana Allah menceritakan berkenaan tentang kekuasaan Zulkarnain. Jom sama-sama kita amalkan kebaikan surah Al-Kahfi ini. Moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada segala fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Selamat beramal, moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.